Assalamualaikum semua anak-anak. Bertemu lagi kita untuk aktiviti berkaitan dengan bentuk. Kita masih lagi belajar tentang bentuk. Okey, hari ini bentuk apa yang cikgu nak ajar? Okey. Cuba anak-anak tengok papan cikgu ni. Cikgu nak ajar tentang bentuk. Cikgu ada bentuk segi 4 sama dan segi 3. Tapi aktiviti kita pada hari ini adalah berkaitan dengan roti. Siapa suka makan roti? Ada tak roti dekat rumah? Okey, cikgu suka makan roti. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk dekat anak-anak, ini roti. Betul tak ini roti? Okey. Roti yang ada pada cikgu ni bentuk apa? Bentuk apa? Square. Okey, betul. Bentuk square dan bentuk segi 4 sama. Okey, cuba anak-anak tengok. 1, 2, 3 dan 4 sama. Bentuk segi 4 sama. Daripada bentuk roti segi 4 sama ni, cikgu boleh jadikan dia kepada satu bentuk yang lain. Okey, cuba anak-anak tengok ya. Cikgu ambil gunting dan cikgu guntingkan roti ini. Tada! Okey, anak-anak, sekarang roti cikgu bentuk apa? Okey, pandai. Bentuk triangle, bentuk segitiga. 1, 2, 3. Bentuk segitiga. Okey, mula-mula tadi roti cikgu berbentuk segi 4 sama, kan? Betul tak? Tapi bila cikgu gunting, okey, jadi bentuk segitiga dan kita dapat dua bentuk segitiga. Okey, seterusnya setelah kita mengenal dua jenis bentuk pada roti, cikgu ulang balik. Kita ada bentuk segi 4 sama dan bentuk segi 3. Okey, seterusnya siapa suka makan roti dengan jam coklat ataupun apa sahaja jam yang ada di rumah? Okey, cikgu ada jam coklat dan cikgu ada sudu. Okey. Anak-anak boleh sapu sendiri jam coklat pada roti tadi. Okey. Anak-anak boleh pilih sama ada nak sapu pada roti yang berbentuk segi 4 sama ataupun anak-anak boleh juga sapu pada roti yang berbentuk segi 3. Okey, cikgu pilih nak sapu pada roti berbentuk segi 3. Okey, cikgu sapukan roti dengan jam coklat. Sedapnya. Okey, setelah cikgu sapukan jam pada roti, okey, selepas tu apa kita nak buat? Kita nak makan, kan? Okey, kita nak makan roti coklat kita. Jadi apa yang kita perlu buat sebelum kita makan? Kita kena baca doa makan. Okey, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita ambil roti tadi dan kita makan. Jemput makan semua. Bye. Assalamualaikum semua. Aktiviti hari ini ialah Aina akan menyapu jam coklat pada roti. Okey, sebelum tu Aina, cikgu nak tanya apa bentuk yang terdapat pada roti Aina. Cuba Aina pegang roti tu. Okey, bentuk apa roti tu? Okey, bentuk square ataupun segi 4 sama. Okey, betul. Okey, sekarang cikgu nak Aina ambil gunting dan Aina guntingkan roti tu. Cikgu nak Aina bentukkan roti tersebut menjadi bentuk segi 3. Boleh tak? Hati-hati ya kawan-kawan ketika menggunakan gunting kerana gunting tajam, bahaya. Okey, sekarang cikgu nak Aina tunjuk dekat kawan-kawan bentuk roti yang telah digunting menjadi segitiga. Okey, ada berapa roti yang berbentuk segitiga? 1,
Okey, Aina ada 1, 2. 2 roti berbentuk segitiga. Okey, seterusnya Aina suka tak makan roti dengan jam coklat? Suka. Okey, Cikgu nak Aina sapu jam coklat pada roti. Jom kawan-kawan, kita tengok Aina sapu jam coklat pada roti. Okey, Aina boleh mulakan. Okey, Aina boleh sapu pada roti berbentuk segitiga. Jom kawan-kawan, kita baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey kawan-kawan, kita boleh makan roti coklat kita. Sedapnya. Cuba Aina makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak Aina? Sedap. Okey, jumpa lagi kawan-kawan. Bye.